Hadi kecewa pangkalan AS di Arab. PN dikritik gagal jadi pembangkang. Sultan Nazrin seru henti politik sempit. Ekonomi Malaysia kekal kukuh. Dan isu stok minyak hanya terpencil. Menurut laporan, Presiden PAS Abdul Hadi Awang meluahkan kekecewaan terhadap negara Arab yang membenarkan Amerika Syarikat membina pangkalan tentera sehingga digunakan untuk menyerang Iran. Beliau berpandangan tindakan itu membuka ruang kepada AS dan Israel melancarkan serangan sambil mempertahankan tindakan Iran menyerang balas pangkalan tentera asing di rantau tersebut. Hadi turut mengkritik dakwaan Presiden AS Donald Trump yang melabel Iran sebagai pengganas serta mencadangkan perubahan kepimpinan negara itu kepada Muhammad Reza Pahlavi. Dalam masa sama, beliau menyeru umat Islam mengetepikan perbezaan mazhab dan bangsa serta bersatu menghadapi ancaman luar termasuk Zionis dan kuasa barat. Menurut laporan, pengarah strategi keadilan Sib Zuzin menyifatkan PN gagal memainkan peranan semak dan imbang apabila hanya mengulang kritikan tanpa cadangan konkret. Beliau berkata kenyataan itu turut disokong pandangan Khairi Jamaluddin yang menganggap pembangkang antara paling lemah kerana gagal menawarkan idea bernas kepada rakyat. SIM menjelaskan isu kenaikan harga minyak berpunca daripada konflik global termasuk ketegangan Iran dan AS, namun Malaysia masih mengekalkan harga RON 95 antara terendah. Tambahnya, pembangkang dilihat lebih cenderung berpolitik selain berdepan konflik dalaman sehingga gagal tampil sebagai alternatif stabil kepada kerajaan. Menurut laporan, Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah menasihatkan semua pihak agar tidak mengeksploitasi krisis tenaga global untuk kepentingan politik sempit. Baginda menegaskan keperluan rakyat memahami punca dan kesan krisis serta bersatu menghadapi cabaran ekonomi yang berpotensi melanda negara. Baginda turut mengingatkan kepentingan memperkukuh ekonomi domestik, keterjaminan makanan dan kestabilan kewangan bagi menghadapi kemungkinan krisis berpanjangan. Selain itu, baginda menyeru rakyat mengamalkan penjimatan tenaga dan menyokong usaha peralihan kepada tenaga alternatif seperti solar dan kenderaan elektrik. Menurut laporan, Ketua Penerangan AMK Danish Khairuddin menyatakan ekonomi Malaysia kekal kukuh walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik dunia. Beliau berkata Bank Dunia telah menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi negara kepada 4.4% sekaligus mencerminkan keyakinan terhadap prestasi semasa. Menurutnya, pertumbuhan tersebut didorong dasar kerajaan yang tersusun selain laporan antarabangsa yang mengiktiraf Malaysia sebagai ekonomi yang stabil. Namun begitu, beliau mengakui cabaran masih wujud termasuk kos subsidi bahan api yang tinggi, justru pendekatan subsidi bersasar dilihat lebih mampan. Menurut laporan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook menegaskan isu kehabisan minyak di beberapa stesen hanyalah kes terpencil dan bukan kekurangan bekalan nasional. Beliau menjelaskan keadaan itu berpunca daripada masalah logistik atau lonjakan permintaan mendadak di lokasi tertentu. Anthony Loke menegaskan bekalan minyak negara kekal mencukupi dan rakyat tidak perlu bimbang mengenai kekurangan stok. Tambahnya, pihak berkaitan akan memantau rantaian bekalan bagi memastikan gangguan tidak berulang serta operasi berjalan lancar.